Kalau kadang director tak payah ayat skema kan, kau olah ikut bantai sendiri kau sendiri lah. Dia bergantung pada director sebenarnya. Okay. Sekejap, sebenarnya kita dah lari jauh sebenarnya ni. Sebab sebelum treatment tu kan, sebelum buat treatment tu, dia kena ada sinopsis dulu ke? Okay, proposal. Okay. Lepas tu buat sinopsis ke macam mana? Daripada proposal tu buat sinopsis ke daripada proposal dia banyak cabang-cabang dia sebenarnya. Okay. Dia tajuk. Alright. Lepas tu objektif. Oh, kena ada objektif. Jalan cerita. Lepas tu pelakon cadangan. Okay. Dia banyak lagi pecahan proposal tu. Betul lah. Okay. Lepas tu barulah keluar sinopsis. Baru keluar sinopsis. Yang utama main dia sinopsis lah. Lepas tu dah keluar sinopsis, baru keluar treatment. Treatment tu untuk panduan produce skrip. Kalau kau ada sinopsis je, kau nak buat terus buat skrip pun boleh. Tapi kalau kau pandai lah. Tapi kalau sepatutnya kena ada treatment lah, sebab memudahkan kerja kau. So kira ke treatment ni sebenarnya storyboard ke lain storyboard dengan treatment? Storyboard tak juga.